Cuba imagine weh. Kita kan kalau duduk, kalau kita pergi hotel, pergi chalet, pergi tempat-tempat itu, kalau hak dia panggil view dia laut ataupun ocean view ataupun jenis apa nama ni pandangan tu laut, tambah pula kalau hak rumah tu atas laut, mahal juga pada hak tak nampak ni. Atau pergi pak chalet, hak view laut dia, hak ni view laut. Hak ni ngadak kok bangunan lah. Rega beza. Mungkin puluh-puluh riyal ataupun mungkin ratus beza rega. Pasal apa? Pasal view laut ni satu pemandangan yang cukup menarik. Banding dengan buka pintu tengok bangunan lain. Buka pintu tengok chalet orang. Hak ni buka pintu tengok laut. Harga lain. Tambah pula kalau duduk rumah tu atas book apa nama ni? Hotel tu atas laut. Atas air, kau mahal rega. Sebab tu nikmat atas dunia pun orang kalau keadaan nampak aliran air sungai gitu ke rega mewah, dia panggil nilai yang mewah sikit banding dengan hak ni. Jadi kalau orang ada pitih banyak dia boleh duduk lah. Kita orang pitih tak banyak ni kak duduk rumah biasa lah kalau pilih. Kalau misalnya kalau orang-orang biasa buat family day, cikgu-cikgu sebagai contoh sekolah, bila buat family day ke dia ada rumah apa ni chalet. Hak ni harga sikit-sikit, hak ni harga sikit-sikik. Jadi kalau orang hak jenis mewah sikit kan, aku nak pilih hak ni, hak ngadak laut, buka pintu nampak laut lalu sebagai contoh. Sebab apa? Tu tak apalah bayar mahal sikit pun. Bayar mahal tu bagi sebab orang dia ada, orang hak tak ada kat tak apalah asal boleh duduk. Umpama gitulah. Nak ayat atas dunia pun gambaran adanya sungai aliran pula bukan sungai statik dak aliran tu. Aliran yang mengalir itu menawai hati, panggil menyedakkan pandangan, maka lagu itulah Allah Taala sebut dalam syurga. Hakikat sebenar lebih jauh lagi hebatnya. Cuma Tuhan sebut lagu nak saat inilah nak suruh kita gambar ke hebatnya. Syurga ada mengalir. Mengalir pula Tuhan sebut min. Dalam setengah ayat ada satu ayat Tuhan jannatin tajri tahtaha, dia tak sebut min. Hak ni disebut min, kebanyakan ayat Quran disebut min, Abu Haji sebut dah gitu. Ulama sebut beza gapo hak ni tajri tahtaha, mengalir di bawahnya. Hak ni dia sebut tajri min, bermula, dia ada perkataan min. Bila sebut min ni ulama sebut dia ada tempat mula. Dia tempat bermula. Jadi maksudnya dalam syurga ni aliran sungai ni ialah mengalir, dia ada tempat mula pun bermula daripada syurga juga. Dia bukan mari kok lain gitulah. Itu tak apalah, itu sudut bahasa lah. Mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sungai lagu mana? Dalam Quran sebut surah Muhammad, Allah Taala cerita Masalul jannati allati u'idal muttaqun, perbandingan ataupun perumpamaan taman syurga hak Tuhan cedek kepada orang bertakwa ni, fiha anharum mim ma'in ghaira asinin. Ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Maksudnya air inilah supaya air masuk ni, air mineral ni. Kemudian wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan ada sungai-sungai daripada susu ia tak berubah rasa dia. Susu tak akan jadi kayak kalau kita susu lama-lama jadi masam. Susu lama kalau lok gitu kat tak berhenti sebagainya jadi masam, denu tak ada. Lam ya tak apa disebut tak berubah rasa sebab golik susu kalau lama jadi masam, denu dok. Dia tak akan berubah jadi masam. Kemudian wa anharum min khamrin, dan ada sungai-sungai daripada arak, lazzatil lisyaribin, lazat minum dia. Sebab bila sebut arak kita nampak arak ni mabuk. Jadi kita kata mabuk apanya? Jadi kan mabuk kan bila mabuk hilang kewarasan akal. Jadi dalam syurga ada juga mabuk ni. Dok Tuhan kata arak tapi lazzatil lisyaribin, lazat bagi peminum dia. Orang minum tu suara lazat. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan ada juga sungai-sungai daripada madu yang musaffa, yang bersih dah, yang disaring dah. Tak ada apa ni panggil apa-apa berapa, tak ada suci bersih dah. Asli. Gitu. Jadi denu tu lah sungai hak mengalir bukan setakat air biasa, tapi ada aliran sungai daripada susu, aliran sungai daripada arak, aliran sungai daripada apa nama ni madu nah. Jadi boleh tahan menarik mau panggil
bukan setakat terbarisnya apa ni, boleh setakat dalai gelah ni tak, bukan sungai pula aliran tu mengalir. Kemudian walahum fiha min kulli thamarat, dan ada juga dicediakan bagi ahli syurga tu buah-buahan. Tak apalah. Itu disebut dalam surah Muhammad ayat 15. Mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali diberikan mereka itu daripada rezeki. Murad rezeki sini buah. Dia nak sebut sini buah, rezeki banyak. Cuma tak kira lah makanan di sinilah. Bila diberikan kepada mereka itu daripada rezeki, berkatalah mereka itu, ini ialah perkara yang diberikan kita dahulu tadi. Bila diberikan rezeki, contoh diberi buah, diberi air kau makan ke apa, dia kata kita diberi dah, tak dimakan dah. Ulama sebut diberikan tadi, apa namanya, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, diberikan kita dulunya. Ulama sebut dua. Boleh kata diberikan kita dahulu, tadi dahulu ni dua makna. Satunya masa duduk dunia dulu. Contohlah kita ambil buah durian. Learning ada setengah-setengah tempat buah durian. Contoh buah durian, kau buah gapo lah, buah leci. Buah leci. Mungkin Terengganu baru ni beli lagi jemaah. Masa kelik tu beli buah leci tepi jalan jual 35 riyal sekilo buah leci. Pergi Medan kemarin 10 riyal. Boleh pergi beli. Belilah kita balah kelik Terengganu tu sekilo. Benar-benar berarti beli 35 riyal sekilo. Apa pergi Medan kemarin 10 riyal. Allah kata 25 riyal petikah. Tak apalah. Tak pernah sebutnya buah mahal. Tengok tepi jalan ingat kau murah apa kat jual kan. Kalau pergi ikut nak pergi Terengganu tu lalu tu kan tepi kiri kanan jalan tu ada jual buah leci. Ada kadang-kadang buah anggur baby, tak apalah. Ingat kau murah 35 riyal. Tak tahu kedai apa tengok murah. 9 riyal 95 sen. 9 riyal 99 sen Maiding mari. 10 riyal lah. Lebih kurang. Tak apalah tu. Cuma ayatnya atas dunia ni kita duk makan buah moktel ke, buah pauh ke, buah tak kiralah gapo-gapo. Maka bila kita diberi rezeki di akhirat tu hewi bentuk tu juga. Sebagai contoh buah durian, contoh makan buah durian, makan buah leci, makan buah gapo, pak tu hewi lagu tu juga. Kita berkata, dulu makan dah buah ni. Lagu tu lah dulu makan dah. Tu satu pendapat ulama. Pendapat yang kedua dia kata, maksud ayat hadzal ladzi ruziqna min qablu tu, kami dulu telah diberikan rezeki dah, maksudnya bila masuk mula masuk syurga tu dihidad dah, maksudnya jumpa dah buah durian, jumpa dah buah moktel, jumpa dah buah leci kau nama kau, kita makan dah. Kalau nasi gapo kita kalau jumpa dah tak ada makan dah ni, makan dah. Tu wa utu bihi mutasyabiha, dia didatangkan mereka itu dengan rezeki padahal gambaran rupa-rupa saat ni, ataupun sama rupa dia, sama rupa macam tadilah, sama ada serupa dengan dunia dulu. Kalau dunia dulu ada durian, dan syurga ada juga durian. Gitu. Kalau dunia dulu ada moktel, dan syurga pun ada moktel. Ataupun boleh kita tafsir yang kedua saat ni, tadi makan dah durian, ni jumpa durian pula. Gitu. Kita kata kan, maksudnya benda yang kita suka itulah dijamu kita. Cuma hakikat nampak macam serupa, mutasyabiha. Nampak macam serupa tapi rasa lain. Rasa lain. Contoh kalau dunia kita rasa sedap goni, di akhirat masuk dalam syurga, pak tu hewi pula. Dulu syurga kita masa makan dah memang sedap. Makan tu tak serupa dengan dunia dulu. Kau sedap lagi. Ataupun boleh tafsir yang kedua, tadi masa mula masuk syurga, bau ni kau tadi ikutlah. Masa mula masuk syurga tu hejam mudah kita buah durian ni. Serupa dah makan bau ni. Pak bila makan pula, sedap lagi weh. Dia lagu tu. Tu maksud ayatnya. Sedap lagi weh. Hak bau ni sedap dah, hak ni sedap lagi. Pas lagu tu lah begitu berulang kali, mari pula esok mari pula durian. Mari makan dah. Makan pula durian. Sedap pada mari weh. Gitu maksud ayat. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Dia jawab, dia kata tiap-tiap kali diberikan mereka itu daripada rezeki, berkata mereka itu pasal sini kak
benda yang sama dia beri makan. Benda yang sama, maksudnya gapo hak kita nak, gapo hak kita saknilah secukup-cukup kehendak kita nak gapo, benda itulah akan diberi tiap-tiap hari pun, tiap-tiap kali diberi makan benda yang sama, tetapi rasa berbeza, rasa koh sedap. Beza dengan atas dunia. Atas dunia kita lama tak jumpa, sedap. Acuk hari-hari jumpa. Puas juga. Hari-hari lama tak jumpa nasi arak, sedap nasi arak. Pagi petang siang malam. Pagi nasi arak, tengah hari nasi arak, malam nasi arak, esok lagu tu juga nasi arak. Boleh 3 hari jumpa nasi arak ni. Tak sih dah. Mula-mula jumpa sedap lah. Tak kira lah makan nega apa tu atas dunia. Beza akhirat dak. Pasal apa nama ni? Kali ni sedap. Kali kedua makan lebih sedap daripada kali